Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Salam sejahtera kepada semua penonton. Semoga anda berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan harian. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi satu info penting yang sememangnya dinantikan setiap bulan oleh ramai rakyat Malaysia, khususnya untuk penjawat awam dan juga pesara kerajaan, iaitu tarikh pembayaran gaji penjawat awam serta pencen pesara bagi bulan Jun 2026. Setiap kali masuk hujung bulan, perkara pertama yang sering menjadi pertanyaan ramai ialah bila gaji masuk dan bila pencen dibayar. Ini kerana pembayaran tersebut sangat penting untuk mengurus kehidupan harian, membayar komitmen bulanan dan menyediakan keperluan bulanan dan menyediakan keperluan keluarga. Tambahan pula keadaan ekonomi semasa menyebabkan ramai lebih berhati-hati dalam mengurus perbelanjaan. Menurut jadual rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Akuntan Negara Malaysia, pembayaran gaji penjawat awam bagi bulan Jun 2026 akan dibuat pada 25 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Tarikh ini melibatkan seluruh kaki tangan kerajaan termasuk guru jururawat, polis, tentera kaki tangan kementerian dan semua penjawat awam di seluruh negara. Seperti biasa, pembayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank masing-masing mengikut sistem bank yang digunakan. Walaupun tarikh rasmi pembayaran adalah pada 25 Jun, ada sesetengah penerima yang mungkin menerima gaji lebih awal beberapa jam bergantung kepada sistem bank. Kebiasaannya ada bank yang mula mengkreditkan pembayaran selepas tengah malam, manakala ada juga yang hanya memproses pembayaran pada awal pagi. Jadi, jika pembayaran belum masuk tepat pada jam 12 malam, tidak perlu panik kerana proses pemasukan wang boleh berlaku secara berperingkat. Bagi pesara kerajaan pula, pembayaran pencen bagi bulan Jun 2026 dijadualkan pada 19 Jun 2026 bersamaan hari Jumaat. Pembayaran ini melibatkan pesara kerajaan persekutuan, pesara tentera, penerima pencen terbitan dan mereka yang menerima faedah persaraan kerajaan. Kebiasaannya pembayaran pencen dibuat lebih awal berbanding gaji penjawat awam bagi membantu pesara membuat persediaan kewangan bulanan dengan lebih selesa. Ramai pesara sangat bergantung kepada wang pencen untuk menampung kos kehidupan harian seperti membeli barang dapur, ubat-ubatan, membayar bil utiliti dan membantu keluarga. Oleh sebab itu, tarikh pembayaran pencen sentiasa menjadi perhatian utama golongan pesara setiap bulan. Tambahan pula kos sara hidup yang semakin meningkat menyebabkan pengurusan kewangan menjadi lebih penting berbanding sebelum ini. Bulan Jun juga sering dianggap sebagai bulan yang agak mencabar dari sudut kewangan. Ini kerana banyak komitmen yang perlu dibayar untuk bulan Jun ini. Antaranya termasuk bayaran persekolahan anak-anak, ansuran rumah, ansuran kereta, bil elektrik, bil air dan pelbagai perbelanjaan harian lain. Ada juga keluarga yang perlu membuat persediaan tambahan sempena cuti sekolah dan aktiviti keluarga. Disebabkan itulah ramai penjawat awam dan juga pesara menunggu pembayaran bulan Jun ini dengan penuh harapan bagi memastikan kedudukan kewangan mereka kembali stabil. Ada yang menggunakan gaji untuk menyelesaikan hutang tertunggak dan ada yang menambah simpanan dan ada juga yang membantu ahli keluarga yang memerlukan. Dalam ekonomi sekarang ini, setiap individu disarankan supaya mengurus kewangan dengan lebih bijak. Perkara pertama yang perlu dilakukan selepas menerima gaji atau pencen ialah mengutamakan komitmen wajib bayaran rumah, kereta, bil utiliti dan pinjaman penting perlulah diselesaikan terlebih dahulu sebelum membuat perbelanjaan lain. Sikap terlalu boros pada awal bulan boleh menyebabkan kesukaran kewangan sebelum
tibanya pembayaran seterusnya. Selain itu, amalan menyimpan walaupun dalam jumlah sedikit juga sangat penting. Simpanan kecemasan boleh membantu ketika berlaku perkara tidak dijangka seperti masalah kesehatan, kerusakan kendaraan atau keperluan mendadak. Ramai pakar keuangan turut menyarankan agar setiap individu menyediakan bajet bulanan supaya perbelanjaan lebih terkawal dan teratur. Oleh itu, penggunaan wang secara berhemah dapat membantu memastikan kehidupan harian lebih selesa dan terjamin. Ada kalanya berlaku sedikit kelewatan disebabkan proses teknikal atau gangguan sistem. Oleh itu, penerima dinasihatkan supaya sentiasa memastikan akaun bank berada dalam keadaan aktif dan boleh digunakan. Kesimpulannya, pembayaran gaji penjawat awam bagi bulan Jun 2026 akan dibuat pada 25 Jun hari Kamis dan manakala pembayaran pensiun pesara kerajaan pula akan diberi pada 19 Jun 2026 iaitu bersamaan hari Jumaat. Semoga perkongsian ini dapat bermanfaat kepada semua penonton dan membantu anda membuat persediaan kewangan lebih teratur. Jika anda rasa informasi ini penting dan dapat membantu anda, jangan lupa share, tekan like dan subscribe untuk lebih info yang lebih banyak lagi akan saya berikan. Terima kasih.